Bisnes kecil-kecilan je. Perlu ke saya berdaftar dengan SSM? Jawapannya, perlu. Pertama, perniagaan anda akan diiktiraf sah di sisi undang-undang. Berniaga tanpa daftar boleh berisiko dikenakan denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kedua, bila dah berdaftar, lebih mudah untuk mohon pinjaman bantuan dan latihan perniagaan daripada agensi kerajaan seperti Bank Rakyat, MARA, Tekun, SME Corp, Pernas, PUNMB dan banyak lagi. Ketiga, pelanggan lebih yakin untuk berurusan dengan peniaga yang berdaftar, nampak lebih profesional, dipercayai dan serius dalam menjalankan perniagaan. Keempat, pengurusan kewangan pun lebih teratur sebab anda boleh buka akaun bank khas untuk perniagaan. Jadi, jangan tunggu sampai bisnes dah besar baru nak daftar. Daftar sekarang dengan SSM. Perniagaan anda bermula di SSM.